Ini tuan-tuan, hari-hari orang menghasut kita untuk membenci raja-raja. Hari-hari orang menghasut kita sedikit demi sedikit untuk menanam kebencian. Dulu dibertanamkan kebencian dengan raja-raja Melayu ni, kolonnya kaya, banyak dapat kontrak. Kali ni ditanam pula kebencian raja-raja Melayu ni, dipuling telinga, mendengar cakap Abah, mendengar cakap Mahyudin. Perkara ni tak akan berhenti berlaku sepanjang zaman. Kerana untuk meruntuhkan sebuah tanah air, tanah Melayu yang berasaskan agama Islam, yang perlu dijatuhkan adalah raja-raja Melayu. Bumi ni tuan-tuan, perlembagaan ni tak boleh diubah selagi raja-raja Melayu ada. Kerana semua klausa dalam perlembagaan, saya cerita sikit tentang perlembagaan. Datanglah 222 ahli parlimen, tak kira dia daripada parti A atau parti B. Dia meluluskan rang undang-undang untuk mengubah Islam bukan agama persekutuan. Tak boleh jadi undang-undang selagi 9 raja Melayu tak tanda tangan. Dia nak buat satu rang undang-undang dengan mengatakan bahawa selain pindah Islam agama persekutuan, dia nak pindah rang undang-undang dengan mengatakan terhapusnya mahkamah syariah di negeri-negeri bagi mengendalikan kes-kes berkaitan enactment keluarga Islam dan adat istiadat Melayu. Dia boleh lulus dengan 222 undi. Tanpa persetujuan raja-raja Melayu, undang-undang itu tak akan terguna pakai. Bahawa kedudukan perlembagaan ini, sebahagian besar perlembagaan yang berkaitan dengan Islam dan kedudukan orang Melayu tak boleh dipindah dengan undi majoriti kecuali dengan persetujuan raja-raja Melayu. Berarti bagi orang yang jahat, saudara, mereka tahu memenangi pilihan raya pun tak akan boleh mengubah negara ini jadi negara yang seperti mereka mahu. Kerana banyak klausa yang ada dalam perlembagaan termaktub di bawah bidang kuasa sama ada raja-raja Melayu bersetuju atau tidak bersetuju. Berarti walaupun kau dekat parlimen capai 222 solid undi, tetapi sekiranya 9 raja-raja Melayu dan juga yang di-Pertuan Agong mengatakan kami tidak akan mengubahkannya, itu adalah klausa yang seketika negara ini dibina, itu adalah hak kami untuk mengubah atau tidak mengubahnya. Jadi hati-hati tuan-tuan dengan fitnah. Semua orang terdedah kepada fitnah, tuan-tuan. Tak ada siapa pun, Nabi pun, tuan-tuan. Nabi pun dalam hidupnya, Allah dedahkan Nabi kepada fitnah. Macam-macam Nabi berlaku. Apatah lagi raja-raja. Tetapi fitnah ke atas raja-raja bukanlah untuk membenci TMJ, tuan-tuan. Fitnah ke atas raja-raja bukanlah untuk membenci Tuku Mahkota Johor. Fitnah ke atas raja-raja bukanlah untuk membenci anak Duli Tuanku. Fitnah ke atas raja-raja bukanlah untuk membenci raja-raja yang ada. Fitnah ke atas raja-raja adalah untuk melumpuh dan melupuskan perlembagaan. Tuan-tuan ambil iktibar apa yang orang Yahudi buat hingga akhirnya orang Islam memenggal rajanya sendiri. Raja itu tak ada salah apa pun, tuan-tuan. Hanya kerana pada waktu itu empire menjadi lemah dan raja itu telah memilih meninggalkan takhta dia. Lari pergi menumpang di bumi orang kafir bernama Greece. Ditarik, dibawa balik, dibunuh bersama anggota keluarganya. Jahatnya, tuan-tuan. Orang Islam ni bila dah termakan hasutan Yahudi, tuan-tuan. Kalau ditanya saya, bukankah Sultan Abdul Hamid tu dah pergi? Dah tak ada apa dah. 4 tahun dia meninggalkan negara. Tak ada sebarang gerakan politik dia buat. Tapi kerana kebencian tu ditanam, tuan-tuan. Seorang raja yang terkenal dengan sifat rendah diri, warak dan sangat beragama pun dipancung di tangan orang Islam sendiri. Berarti itu saya nak share semalam saya